Hello, apa khabar kawan semua? Harap semua sihat-sihat belaka. Darat ke mana hala tu, hati-hatilah ya. Sebabnya banyak pula kita dengar 2-3 hari ni kemalangan yang melibatkan penunggang motosikal dekat atas highway, dekat karak lah, dekat depan sekolah pada. So kawan-kawan semua kita kena jagalah kita punya community rider kita supaya sentiasa menunggang dengan selamat lah kan, harga nyawa kita. Okey. Hadapan saya ini adalah sebuah model macam cakap apa, model berprestige lah daripada Ducati, iaitu Multistrada V2S. Jadi Multistrada V2S ni saya sangat suka kerana enjin dia lah. So enjin dia very iconic, enjin terakhir daripada Ducati yang menggunakan sistem Desmo Valve, Tesa Stretta Desmo Valve, kerana atas sebabkan emisi ataupun juga nak low maintenance dia untuk enjin ini, maka model ini telah pun enjin V2 Desmo Valve ini telah pun dilupuskan dan digantikan dengan enjin lebih baru untuk model 2025. Dan juga kita dapat bertuah kerana dapat rasa jugalah model ini sebelum tak ada dah di pasaran, tapi menurut Ducati Malaysia still ada unit yang dijual pada harga RM127,000. dan saya sebenarnya teruja untuk test motor ni kerana ada Rizwan. Sebabnya Rizwan pertama kali nak naik motor Ducati Multistrada. Dah kerja lama dengan roda-roda, ni his first time naik Multistrada, dan nak dengar lah pandangan dia first time dapat naik motor ni. So Rizwan, so ini kali pertama kau naik Ducati Multistrada, jadi bagi komen sikit apa pandangan kau for the first time rasa naik motor ni. Sebenarnya bukan setakat Multistrada ini yang pertama. Betul? Model Ducati pun ini yang pertama. Serius lah? Ya. Ya ke? Itu dia test Manigali apa semua tu? Saya tak pernah naik pun. Scrambler tu? Saya duduk saja. Tak naik. Tak cuba bawa pun. Allahu Akbar. Macam mana dia tuan? Jadi untuk model Ducati ini yang pertama, untuk model Multistrada ini yang pertama. Okey, terima kasih. Sorry. Oh ya ke? Alamak, asal salah pula. So, first Ducati Multistrada. Ya, betul. Jadi, apa pandangan kau tentang naik motor ni lah? Bagi aku, kata apa, 3 benda yang paling utama kali kau rasa sebaik saja kau naik motor ni. Okey. First kali bila saya fikir ini motor adventure. Bila saya tahu motor adventure ni kebanyakannya tinggi-tinggi. Tapi bila saya dah nak duduk atas Multistrada V2S ni, sangat rendah. Dia 830mm. 830mm. Tapi kau rasa rendah kan? Rasa rendah. Sebab ada 2 model daripada jenama lain yang saya dah pernah naik motor sikit adventure. Yang pertama tu memang jengket habis lah, tapi sampai. Dan yang kedua tu memang tak sampai langsung. Ya ke? Tak sampai. Kau naik ke tak? Kau cuba naik tapi tak naik? Bila kita nak angkat tongkat tu memang tak boleh. Sebab memang tak sampai kaki. Tapi kau jalan okey lah? Jalan okey lah. Okey, faham. Tapi kalau berhenti tu memang jengket sengit sebelah macam tu lah. Tapi bila saya naik motor ni, memang sangat mudah saya nak duduk atas dia. Sebab dia bukan jengket kaki saya. Macam letak perfect. Bila permukaan kaki saya tu, dia memang perfect sepenuhnya. Motor ni dia punya ketinggian pelananya memang mesra pengguna-pengguna rendah. Okey. Mantap lah kan? Ya. Jadi dia sesuai untuk semua penunggang. Ya, betul. Tak kira saiz tinggi rendah apa semua. Ya, betul. Motor ni memang mudah kan? Okey. Begitu juga pandangan yang sama. Semalam aku bawa member aku seorang lagi, dan juga sebelum tu aku bawa orang rumah aku duduk belakang. Dia pun cakap selesa. Jadi betul kita dah bawa lebih pada 160, nearly dekat 200 kan, pun dia rasa selesa. Tak ada gegaran. Itu yang sangat-sangat best lah. Tu kita cerita kenapa dia tak ada bergegor tu. Okey, dia ada beberapa tunggangan race untuk motor ni. Ada urban, sport, dia ada touring kan. Jadi kau dah guna berapa banyak? Saya tadi guna enduro dengan urban. Okey, untuk enduro dengan urban, enduro low, power dia low. Untuk urban medium. Kalau kau nak sedap full, balik kan kau guna sport. Macam mana pandangan kau tentang dia punya pengendalian dia? Okey, untuk pengendalian memang stabil. Stable tu maksudnya stabil campur stable lah. Very stable. Stabil. So stabil lah. Stabil lah. Tak susah kan Riz? Tak susah, sangat mudah. Aku rasa macam tu lah. Sebabnya kau bayangkan tadi masa kita dekat corner tu, bila kau baring sikit dekat dia punya body, aku nampak kau masuk lembut je. Ya.
scroll pun lembut je kan. Itu yang kita nak tu, mudah, especially untuk kawan-kawan yang baru saja nak join big bike, especially adventure bike lah. Ya betul Kan? Sebab kalau nak mencelah dengan masa tadi pun confident lah. Confident lah. Saya Betul lah. confident. Kalau kau boleh confident, kawan-kawan yang kat depan YouTube ni yang dah memang bertahun-tahun naik motor lagi dah seronok. Dia orang lagi otak. Baik, orang kota lah kan. Okey, sister suspension belakang dia jenis Skyho, dia memang betapa 100% elektronik. Tu sebab masa saya bawa dekat jalan-jalan yang macam berbonggol, macam berbatu. Oh, Sedap kan? So Baik, sebenarnya sedap. kau boleh adjust atau sebenarnya kau boleh color menerusi adanya pedometer TFT ni. Sebenarnya ada kat sini je, di hujung jari anda saja. So kau boleh set macam-macam. Antaranya boleh set naik bersorangan dengan membawa bebanan, naik berdua dengan barang, so macam-macam. Bila kau dah set tu, secara automatik motor ni dah ready untuk kau punya perjalanan tu. oh ya. Itu sangat-sangat best lah. Aku rasa aku dah naik juga beberapa model, dan antara sistem elektronik untuk suspension yang terbaik so far, aku rasa inilah daripada Ducati Batis Strada ni. Lampu hadapan dia, lampu belakang dia jadi LED, sangat-sangat cerah. Cuma malam tadi aku dapat ada 2 orang tegur aku, Basikal Putrajaya, katanya lampunya tinggi sangat, silau. Tapi tak boleh buat apa dah, sebab mungkin lampu tu putih ataupun kedudukan dia tinggi. Memang orang depan memang 2 kali aku akan tegur sebab dia silau sangat. Sebab- Itu belum tekan lampu tinggi lagi. Yalah. Sebab dia memang dah ditetapkan macam itu. Mungkin dah ditetapkan macam itu. Positioning dia kot. Sebab kalau macam kita tengok macam kita ambil contoh kereta. Kalau macam setengah kereta kan kita boleh adjust ketinggian dia. Ataupun mungkin dia sebenarnya tak ada tinggi sangat, aku berat di situ. Boleh jadi juga. Boleh jadi. So tak salah motor ni lah 100%. Tapi nanti kita akan bincangkan juga benda ni dengan wakil Ducati Malaysia. Tapi daripada segi design, saya memang suka dengan model ni. Memang mantap Riz. Sebab bila saya tengok ni macam mulut burung pula saya tengok ni. Burung lah Ni lah. berparuh. Berparuh kan? Memang sangat-sangat cantik lah. Design untuk Multistrada ni adalah satu design yang sangat-sangat agresif kan. Memang mantap. Hadir dengan enjin Cesar Toyota 932 tadi, berkuasa 103 HP, reaktor dia 94 Newton meter. Dia ada traction control, dia ada sistem ABS, dia ada apa tadi tu, quick shifter, slipper clutch. So dengan package enjin tu, dengan package suspension elektronik tu, dengan package quick shifter tu, dengan package mode turangan tulis tu, sebab yang bila kita naik motor tadi tu dah beratus kilometer pun rasa sangat-sangat best. Saya nak tanya pasal tangki. Ya, Saya Riz. tengok depan dia ni nampak lebar tau. Tapi bila saya tengok tangki dia macam kecil. Sebenarnya kecil, Riz. sebenarnya berapa saiz tangki dia ni? Kau teka dulu 15? 20 liter Riz. 20. Nampak yang kecil tapi sebab besar. sebab nampak macam kecil. Besar dia 20 liter tu. Aku dah berjalan, aku rasa lebih pada 250 km dah. Banyak ke tu? Ya, banyak lagi. Banyak lagi. Oh. Kan? Itu kita jalan kejap corner kejap main kan. Memang banyak lagi Riz. Memang jimat lah. Kan? Cuma Riz, aku rasa macam boleh tak kalau kita suggestkan untuk model yang lebih pada 1,000 ni, dia punya cermin dia kan, cermin pengadang angin dia tu naik secara elektronik. Ni. Tak tahu lah, dia memang mudah je sebenarnya. Kau tarik ni, gitu je. Dia mudah je. Kan? Tak ada langsung masalah. Dia tak macam kena tarik tepi, Tak, dua tangan senang je, tekan senang sini je. lah. Ha. Tapi kau nak lagi senang elektronik. Tadi macam mana? Macam tak larat je tadi? Tak, saya dari depan. Jangan sebab tak akan larat lagi. Sebab Okey. kalau macam bagi saya lah, kalau macam nak lebih mudah, lebih senang, Lebih manja lah, lebih manja. sistem elektronik lah. Okey, panel meter dia 5 inci, memberi paparan yang sangat-sangat jelas. Kau nak ubah traction control lah, kau nak ubah setting apa semua tu mudah. Positioning kau nak gear tadi pun mudah. Siang dan malam tak ada masalah paparan dia kan. Apa Apa ni? dia? Dia macam paparan meter tu, saya suka design dia. Saya pun suka ni. Lepas tu dia punya interaktif dia tu memang kemas. Yes. Kemas. Betul, aku suka. Cuma Swiss dia lah, Swiss yang nak perhidup tu mungkin aku tak biasa dengan Ducati. Lama tak guna Swiss dia. Dia kena tekan Swiss bawah dulu untuk kita onkan sistem. Lepas tu tolakkan dia punya ini ke atas,
tekan switch penghidup dia yang bentuk bulat ni. Dan aku pula every time dah on dah, tekan lagi sekali je buat segini. So dia matikan. Kadang-kadang kita terlupa, macam kita tak biasa Tak bawa biasa. motor macam ni. Betul. Kadang-kadang kita keliru mana satu satu dia kadang lain tu kan tertekan yang Sebab bawah. tadi banyak kali aku macam kalau dah jalan dah aku lambat sikit, tertekan sekali yang bawah tu. Padahal itu untuk nak hidupkan Yalah, macam whole dia, sistem je. yang macam yang atas sekali untuk killer switch, Ya. yang bawah untuk sistem penghidup, Betul. dan yang tengah tu untuk kita hidupkan enjin. Okey. Dari segi haba, memang ada dasar haba sikit lah. Termasuk semalam kawan kita kat belakang pun cakap ada haba. Tapi biasalah Ducati itulah dia punya sifat dia lah. Jadi untuk model yang ini, model yang ikonik ini, pada aku salah satu penghasilan ataupun ciptaan yang sangat baik ataupun sangat memberi kesan especially dalam dunia motosikal kembara daripada Ducati lah, kan. Ramai pun dah kembara dengan model ini dan akan dapat enjin baru nanti. Tapi untuk aku Riz, memang sangat-sangat selesa, sangat-sangat menyeronokkan Riz. Dia dah bawakan handling dia sangat best, pecutan dia sangat best, transmission dia sangat lembut. So this bike bagi aku 4 hari yang sangat bermakna lah, kan. Untuk kau yang dapat naik pertama kali Ducati, Saya walaupun first time naik kan, saya tak berpuas hati kan? Walaupun sekejap tak lama, tapi saya memang rasa sesuai dengan jiwa saya. Ya? Oh, kena simpan duit Riz. Walaupun untuk model jenama Ducati, saya lebih minat pada model Sport. bukan model sport, Betul? model hypermotard. Wow, hypermotard Syah ni. Hypermotard bila riding tu kadang-kadang dia macam agresif. Faham. Cerita naik kak? Duduk Hari tu suppose duduk je. Astaghfirullahaladzim. Macam maaf lah Liz. Lepas ni kau pergi kau naik lah. Dan kawan-kawan dia marah aku pula. Kau ni tak bagi kawan-kawan naik lah, kan? So far balik sini lah. Kita ada perjalanan kita bukan habis sini Riz. Ada lebih kurang 100 lebih ke 200 lagi. Balik ni kau naik lah. Kan? Aku naik motor lain. Okay? Terima kasih kawan-kawan semua. Itulah kawan-kawan perkongsian kita orang yang serba sedikit tentang Ducati Multistrada V2S ini. Kita akan cerita dengan lebih lanjut tentang lebih teknikal dalam ruangan pandu uji yang kita akan sharekan di www.roda.my, kan. Dan kawan-kawan semua, kita orang sebenarnya sangat-sangat beruntung lah Haris, kan, sebab ada dia orang ni Betul. yang menyokong, selalu bagi nasihat, bagi panduan macam mana untuk kita memperbaiki dari segi penyampaian. Ya betul, sebab diorang ni bukan sekadar menonton, diorang pun dia ada komen bagi nasihat untuk improve lagi kita punya penyampaian, kita punya video. Betul. Itu yang dulu Allahyarham Muhammad Yusuf Bakar, kita punya pengasas kan, dia dengan rider tu bukan dia bagi info saja, dia berkongsi. You guys boleh nasihat kita orang pun boleh share apa yang kita tahu serba sedikit. Itu yang menyebabkan roda-roda ni terus berharap lah, roda-roda terus berada di sisi kita semua lah sebagai pencinta motosikal sejati lah, insyaAllah, kan. Okay, hingga berjumpa lagi di lain masa. Rizwan ada nasihat kawan-kawan ataupun kesaranan ataupun pesanan? Pesanan saya sebelum kita mengakhiri video ni, bagi yang baru masuk channel Roda, yang baru menonton channel Roda dan yang belum subscribe lagi, tekan je butang subscribe kat bawah, percuma saja. Dan lepas tekan butang subscribe, jangan lupa tekan butang lonceng supaya setiap kali kami upload video, korang akan dapat notifikasi. Dan juga tu, menunggulah dengan sabar.